Kum. 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 Kenal tak? Kenapa? Kenal tak saya tanya. Kenal tuan rumah ni. Kenal tuan rumah kan. Habis tu macam mana sekarang ni dengan sewa rumah? Kita janji kan? Sewa rumah kan? Suami saya cakap nanti gaji dia bayar. Gaji bayar. Gaji bayar. Sekarang ni dah 3 bulan tak bayar tau. 3 bulan tertonggak tau, tak bayar. Saya ada cakap nanti gaji dia bayar. Mana boleh satu dah 3 bulan ni dah lebih, dah terlebih had dah ni. Saya dah tak boleh tunggu maksudnya ni. Bang, kalau tak bayar tu adalah sebab ni. Sebab apa? Sebab boleh apa? tak beri kemanusiaan Mana sikit? boleh awak dua-dua kerja. Laki bini kerja, mana boleh tak ada duit nak bayar sewa rumah. Memanglah mereka sama sekali hidup untuk bayar sewa rumah. Cakap bukan kita tak nak bayar. Tahu, sewa rumah tu nombor satu penting tau. Kena bayar dulu. Jadi awak nak duduk mana? Saya dah cakap nanti suami saya bayar. Abang ni tak kena cakap pasal apa. Keleng ke apa faham? Susah cakap lagi ni. Betul? Tolonglah, saya minta tolong Saya bayar. pun minta tolong abang faham saya. Tak boleh. Saya Saya dah tak boleh faham awak lagi dah. Saya tak boleh nak jaga Bang, lah. 3 bulan pun lain 5 bulan. Biasa je bang. Mana ada sekarang 5 bulan. 3 bulan lebih je. 3 bulan ni dah tahap kritikal tau. Awak kena bayar juga hari ni. Saya tak kira. Tidak awak dipersilakan berambut daripada rumah ni. Sandingnya abang. Saya tak kira. Saling ke tak saling ke itu. Saya cakap dah nanti suami saya bayar. Rumah ni rumah saya. Saya menyewa dekat sini. Awak menyewa. Awak dia bayar sewa tau. Sebenarnya bayar kan 3 bulan ni je baru tak bayar kan? 3 bulan Kalau 3 bulan pun tak bayar. Riuk macam setahun tak bayar. 3 bulan tu tertonggok. Suami awak mana? Dengan api air lagi tu ha. Suami awak mana? Api air lagi tertunggak Dia tu. panggil dia keluar sini. Bang? Bang? Suka-suka. Oh, ada suami dia. Tuan Oh Wan tak ada. kena sewa. Kenapa kau tak keluar? Kau biar bini kau je. Kat depan ni. Aku dah cakap kau kan ada depan bayar. Banyak lah kau boleh cantik. Aku ni dah kerja malam kau ada kerja pagi ni. Kau kerja malam ke kerja siang ke kau punya pasal kan? Kau ada kerja bahasa datang rumah orang waktu tu je. Aku biar apa di rumah aku. Memang kau tak ada aku yang sewa di sini. Tahu kau sewa tapi kau ada bayar sewa ke? Aku tak cakap kau bulan bukan kau masuk. Kau ada bayar sewa ke? Nak aku kerja pagi. Senang. Aku dah cakap kan. Aku bagi kau tempoh sampai minggu depan je. Kalau kau tak bayar sewa, kau dua orang lelaki bini ni silakan berambut daripada rumah ni. Aku dah cakap bagi aku masuk bulan depan. Bagi aku masuk bulan depan. Aku tak faham masa. Tak ada bulan depan, tak ada bulan depan. Seminggu 2 minggu lagi bagi masa. Kan? Seminggu 2 minggu lagi bagi masa. Kalau kau tak bayar, Ha? aku akan buat report boleh. Kita tak ada